Sekarang ini saya berada di tempat yang orang kata tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini kan pula tempat bermain, ataupun peribahasa yang lain pula tempat tumpah darah. Yang saya maksudkan, di sinilah tempat saya dibesarkan, iaitu di daerah Old Airport Road. Ia tinggal menjadi satu kenangan yang sukar untuk dilupakan sampai hari ini. Kawasan Old Airport Road ni daripada namanya saja, yang merupakan airport pertama Singapura pada tahun 50-an dan 60-an, sebelum berpindah ke Paya Lebar Airport dan kemudian berpindah pula sekarang ini ke Changi Airport. Sebab di kawasan atau daerah sinilah terbinanya airport pertama Singapura. Itu sebabnya dinamakan sebagai Old Kallang Airport. Pada hari ini, namanya telah ditukar menjadi Old Airport Road sahaja. Kini, bekas bangunan menara kawalan airport pertama Singapura ini tidak lagi digunakan, sebaliknya diambil alih oleh People's Association atau Persatuan Rakyat sebagai pusat tempat kegiatan mereka. Di kawasan Old Kallang Airport inilah tempat saya membesar lebih kurang 65 tahun dahulu. Antara tahun 60 hinggalah penghujung tahun 80. Saya tidak dilahirkan di Old Kallang Airport ini. Sebaliknya, saya dilahirkan di sebuah daerah yang bernama Cup Mill Road yang terletak lebih kurang 3 km daripada sini. Pada tahun 60, setelah abah saya meninggal, maka ibu saya membawa semua adik-beradik saya, iaitu 6 orang, berpindah di kawasan ini, iaitu Old Kallang Airport ketika itu, yang kebetulan baru saja, atau ia merupakan kawasan perumahan yang baru dibina. Kawasan Old Kallang Airport ini merupakan kawasan perumahan 60 tahun dahulu yang dibina oleh Badan Singapore Improvement Trust ataupun SIT. SIT ini merupakan seperti Perbadanan Pembangunan dan juga Perumahan, iaitu HDB pada hari ini. Sebelum adanya HDB yang mengurus soal perumahan masyarakat Singapura adalah Perbadanan SIT yang mula dibentuk semenjak daripada tahun 1927 dan terus memikul tanggungjawab untuk membuat pembangunan di Singapura. Kawasan Old Kallang Airport ini dia terbagi kepada dua, sebelah kanan sini, sebelah kanan sini dan juga sebelah kiri. Kalau sebelah kiri dinamakan sebagai
Dakota Crescent. Dan sebelah sini yang dinamakan sebagai Old Airport Estate. Di Old Kallang Airport ini ada 6 jalan, iaitu daripada jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4, jalan 5 dan jalan 6. Rumah-rumah yang dibina ketika itu di Old Kallang Airport Estate ini terdiri daripada rumah yang berbagai bentuk. Rata-rata adalah rumah yang mempunyai 7 tingkat. Kemudian seperti ini. Ini bekas rumah 7 tingkat. Kemudian ada rumah yang 3 tingkat atau ada rumah yang 5 tingkat. Yang sekarang ni rata-rata sudah pun dirobohkan. Begitupun juga rumah 2 tingkat. Seperti masih ada lagi di depan ini blok 21. Kalau kita lihat ini rumah 2 tingkat. Dan ada pula juga di sebelah sana. Semuanya juga sudah diroboh rumah-rumah 1 tingkat. Jadi di jalan 3 inilah saya dan ahli keluarga saya hidup bermula daripada tahun 60. Blok 21 ini merupakan antara blok yang masih ada, blok yang telah berusia lebih kurang 65 tahun. Jalan 3. Inilah jalan yang mana terletak blok perumahan saya dan keluarga, iaitu blok 25 yang terletak di penghujung jalan ini. Walaupun bentuk keadaan jalan ini telah banyak berubah, namun namanya Jalan 3 masih tetap dikekalkan untuk dijadikan sebagai kenangan bagi saya dan juga orang-orang yang pernah satu ketika tinggal di kawasan ini. Old Kallang Airport ini merupakan sebuah daerah berbagai kaum. Ada bangsa Cina, ada bangsa Melayu, ada bangsa India dan juga kaum-kaum yang lain. Namun walaupun kami hidup berbilang-bilang kaum, tapi hidup kami sangat rukun antara kaum-kaum ini. Saya pula tinggal di blok 25. Di manakah letaknya? Blok 25 Jalan 3 Old Airport Road semasa itu, iaitu di tanah lapang ini, di padang ini. Bangunan blok 23 di depan sini dan blok 25 di situlah adanya ataupun di situlah tempat saya tinggal, di sebelah sini. Ini tanah lapang ini sampai ke sebelah sana tu, di tengah-tengah sini. Sinilah di mananya blok rumah saya, iaitu blok 25
Jalan 3 Old Airport Road. Walaupun bangunannya telah tiada, tetapi tapaknya masih tetap kekal. Di atas tanah inilah bangunan blok 25 Jalan 3 Old Airport Road berada lebih kurang 65 tahun dahulu. Beginilah letaknya blok 25, iaitu di mana saya dan keluarga tinggal pada suatu masa dahulu. Masih segar ingatan saya, teman-teman kawan-kawan saya yang tinggal satu blok di sini. Kami tinggal, saya dan keluarga tinggal di tingkat 2 blok 25 ini dengan nombor rumah, nombor asal adalah 41A. Kemudian dirubah menjadi 0241. Kemudian antara jiran saya di tingkat bawah, tingkat 1 adalah sebuah keluarga India, yang mana saya masih ingat lagi teman-teman saya dari keluarga tersebut, iaitu Multi, Dewa, Raja, Chandra, Guna, Danu, Dewi, daripada keluarga tersebut. Dan sekarang ni ada yang sudah tiada dan ada sudah seumur dengan saya. Kemudian di tingkat 3 atas rumah saya, seorang teman saya yang bernama Acai. Depannya pula teman rapat saya, Peng Sun, dan juga abangnya Wacai. Di tingkat 4 ada sebuah keluarga Melayu, iaitu keluarga almarhum Abang Manas. Dan isterinya masih ada, iaitu Kak Jah, dan anak-anaknya yang menjadi teman main bersama saya, iaitu Mahida, Razak, Rohizan, Mashita, dan kemudian di tingkat 5 ada satu lagi keluarga yang merupakan teman bermain saya, iaitu Acheong, Mancai. Dan di tingkat 6, tingkat 6 ni ada istimewa sikit, ada sebuah keluarga Cina yang menganggap saya sebagai macam anak angkat dia, yang mana wanita Cina tu tadi, walaupun saya bukan daripada darah dagingnya, mengambil saya macam anak dia. Di situ saya ada semacam adik-beradik lah. Saya adik-beradik angkat, iaitu Lau Po Sun, Lau Po Seng, Lau Sang Keng, dan juga Lau Sang Tuan. Dan sekarang ni saya yakin ada dah tiada. Dan pada tingkat 7 ada sebuah keluarga Melayu lagi, iaitu Kak Teh, yang telah berpindah agak lama dan kita pun tak tahu ke mana mereka berpindah. Sementara di blok 23 pula, blok 23 ada satu lagi keluarga Melayu tingkat 2, iaitu keluarga Kak Cik dan anak-anaknya yang merupakan teman-teman saya, almarhum Abang Ali, almarhum Rosli, Abang Ram, Kak Ana, dan itu saja yang saya ingat sekarang ini. Saya kira ada satu keluarga Melayu juga, Wak Ali, tak silap saya, yang menjual mie rebus. So inilah sedikit kenangan sejarah bagi saya di kawasan Old Kallang Airport ini. Bangunan yang anda lihat ini, inilah merupakan sebuah bangunan
yang telah wujud seusia saya, iaitu telah wujud 65 tahun dahulu. Di sinilah tempat saya dan kawan-kawan saya yang saya sebut tadi, nama-nama itu, kami bermain-main, main apa kejar-kejar, main sembunyi-sembunyi, main police and thief. Ya? Inilah tempat kawasannya. Kami akan masuk ke sini. Panjat bangunan ini, bangunannya masih sama. Bentuk bangunannya 65 tahun yang dahulu masih sama. Kalau anda lihat di sini, namanya Kallang SIT. Itulah satu perbadanan, Singapore Improvement Trust, yang membina kawasan perumahan di sini. InsyaAllah, kadang-kadang bila anda melihat tempat-tempat kenangan macam ni, terasa macam air mata nak menitis. Teringatkan kenangan pada masa lampau. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Sebenarnya sini, ini asalnya merupakan sebuah kapak. Ya, kapak. Blok saya sini blok 25, kapak. Depan sini blok 23. Sebelah sana itu kawasan pasar. Ini semua tempat saya bermain. Sekarang dah dibangun. Ya, bangunan-bangunan baru ini. Nak kata baru pun dah tak baru, sebab kita berpindah daripada sini pada awal atau penghujung tahun 80. Disuruh pindah, bukan kita yang berpindah, disuruh pindah kerana atas sebab pembangunan. So inilah kawasannya dari daerah dia. Ini adalah lebih kurang rupa bangunan blok 25 daripada hadapan. Yang ini pula daripada belakang. Begitupun juga dengan gambar ini, di mana blok kami diambil daripada belakang. Semuanya tinggal kenangan belaka. Masih lagi ada lagi lah tempat-tempat sejarah ni. Kalau ini anda lihat fire ini fire hydrant ini pun ada kenangan, walaupun dah dari rubah. So apa yang ada sebenarnya dekat sini, tepisnya ada satu longkang. Daripada masa ke semasa pihak-pihak yang bertanggungjawab akan membersihkan longkang ini dengan cara menggunakan air daripada sini. Dan mereka akan buka air, pasang dia punya hose, dan kemudian dia air mengalir ke longkang itu. Saat itulah kita akan budak-budak yang sebaya dengan saya ketika itu, umur 6 tahun, 7 tahun, kita akan main mandi-mandi kat dalam longkang. Tak ada bersama ni. Tapi kita akan jadikan cerita inilah tempat fire hydrant dia, yang sampai hari ini masih ada. Masya Allah. So itulah keadaannya, dan saya difahamkan ini semua tak lama lagi akan dibangunkan semula. Sebelum tempat ini berubah secara total, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan kenangan saya. Kita sekarang ini berada di satu sudut yang berlainan daripada tapak perumahan
rumah saya dahulu, blok 25, Jalan 3, Old Kallang Airport. Tapi melihat daripada papan tanda ini, berarti tidak lama lagi tempat ini akan melalui proses pembangunan. Kelihatan sebuah tapak riadah akan didirikan di kawasan ini ataupun di tapak ini. Mudah-mudahan papan tanda ini bukanlah seperti papan tanda yang biasa berada di negara-negara yang lain, yang merupakan papan tanda-tanda pilihan raya akan diadakan. Ada di negara-negara tersebut, setiap kali bila mana dah dekat nak pilihan raya, maka akan muncullah papan-papan tanda yang kononnya ada pembangunan ini, ada pembangunan itu. Tapi selepas habis pilihan raya dah menang, papan-papan tanda seperti ini dah mula dicabut balik dan dibuka balik. Tapi saya yakin Singapura bukanlah sebuah negara yang seperti itu. Okay. Tapi saya bersyukur kerana telah terlebih dahulu dapat datang ke tempat sejarah saya ini sebelum satu lagi pembangunan. Ini last tapak kenangan bagi saya, di mana tapak rumah saya atau bangunan blok 25 berada, dan tak lama lagi tapak ini juga akan melalui proses pembangunan. Inilah keadaan tapak rumah ataupun blok yang lebih kurang 60 tahun yang dulu saya dibesarkan. Jadi antara rutin daripada hari Isnin sampai ke hari Jumaat adalah hari-hari persekolahan. Saya dan adik-beradik saya yang lain, kami akan berjalan daripada tapak ini dan daripada tapak rumah kami di sini, kami akan berjalan dari sini merintasi. Dulu ni semua tak ada, bangunan ni semua tak ada, kapak ni semua tak ada, pohon-pohon ni semua tak ada. Kami akan jalan merintasi sini untuk menuju ke sekolah yang akan saya bawa anda sekarang ini. Cuma sekali lagi, tempat keadaan telah berubah, tapi tapaknya tapak tetap menjadi satu kenangan yang indah bagi saya. Dan saja saya lah, siapa saja yang pernah tinggal di kawasan ini, khususnya yang tinggal di satu blok dengan saya, ini pasti akan menjadi satu kenangan yang indah bagi kami. So inilah jalan yang saya akan ambil setiap hari untuk pergi ke sekolah. Lebih kurang adalah 300 ke 400 meter daripada rumah. Ketika itu ni semua tak ada ni. Blok-blok ni semua tak ada. Dia merupakan satu blok atau beberapa blok rumah pangsa 5 tingkat. Di sini kami berjalan. Dulu ada satu blok, saya blok 9, rumah pangsa 5 tingkat. Okay. Saya akan jalan. Sekarang ini semua sudah melalui banyak perubahan. Semua sekolah di mana saya, adik-beradik saya dan kawan-kawan saya
mendapatkan pendidikan awalnya masih kekal. Bangunannya masih kekal. Tapaknya masih kekal. Semuanya masih kekal. Cuma bentuknya saja, luarannya saja itu sudah berlaku perubahan. Walaupun keadaannya berubah, tapi bentuk asal bangunan sekolah kami masih ada. So, anda nampak ada kawasan, ada gate sekolah. Inilah gate sekolah kenangan yang sudah tempat sama semenjak 60 tahun yang dahulu. Tempatnya sama, cuma sudah dirubah. Gate-nya sama. So di sinilah saya, adik-beradik saya, sebab di dalam kompleks ini ada 5 sekolah Kalang Integrated, di mana ini saya mendapatkan pendidikan awal daripada tahun 65 sampai tahun lebih kurang tahun 70, ya. Dan kemudian begitu juga dengan abang saya, kakak saya pun juga, ya, bersekolah di kompleks sekolah, 5 sekolah, iaitu Sekolah Kalang Integrated Primary School, Sekolah Kalang Chinese Government School, dan juga Sekolah Gulimat School, Gulimat Malay School, dan Sekolah Gulimat Integrated Primary School. Sekarang ini kita berada di kompleks ataupun kawasan persekolahan. Saya, adik-beradik saya, dan juga kawan-kawan yang pernah satu ketika, iaitu lebih kurang 60 tahun dahulu, yang pernah sekolah di kawasan ini. Dalam kompleks ini ada 5 sekolah, iaitu Sekolah Gulimat School, Gulimat Malay School. Kalau yang anda lihat bangunan ini sekarang ini merupakan Gulimat School. Kemudian di belakangnya adalah Gulimat Malay School. Dan di hadapannya, kalau dahulu sebelum ini kawasan meletak kereta yang dilihat pada hari ini, pada ketika itu 60 tahun yang dahulu, ia merupakan sebuah padang yang luas yang digunakan oleh anak-anak sekolah daripada sekolah Gulimat School, Gulimat Malay School untuk mengadakan apa jua aktiviti sukan di padang. So, sekarang ni kita sedang menuju ke Sekolah Kalang Integrated Primary School. Inilah sekolah di mana saya dan beberapa orang adik-beradik saya bersekolah di sekolah rendah, iaitu primary school. Nama sekolah
ini ketika itu semasa saya dan adik-beradik saya bersekolah di sini adalah Kallang Integrated Primary School. Dan di sebelah sini pula, ini merupakan sekolah untuk anak-anak yang atau boleh kita namakan sekolah pekak lah. Sekolah untuk anak-anak yang mempunyai cacat pendengaran. Ini semua bangunannya masih ada lagi. Begitupun juga dengan sekolah yang pernah saya belajar di sini, Kallang Integrated Primary School, masih ada lagi bangunan dia. Walaupun ini rupanya telah berubah, tapi bentuk asal bangunan ini masih kekal. Beginilah keadaannya kawasan persekolahan seperti mana yang dikatakan tadi. Ada 5 sekolah di sini. Kallang Integrated Primary School, kemudian di sebelah sana Kallang Chinese Government School, yang sekarang ini Gulimat School, dan di sebelah Gulimat School itu adalah Gulimat Malay School, dan kemudian di samping sebelah kirinya ni, yang di depan ni, yang belakang bangunan ini adalah sekolah Gulimat Integrated Primary School, di mana kakak saya belajar atau di mana kakak saya bersekolah. So, siapa yang pernah satu ketika dahulu pernah bersekolah di sini, sudah pasti ini semua akan menjadi satu kenangan yang sangat indah. Yang seperti mana yang dikatakan, rupanya telah berubah, tapi tempat asal, bangunan asal, tempatnya semuanya masih kekal. Dan sekarang ini boleh katakan kesemua sekolah-sekolah, bangunan-bangunan sekolah ini telah diambil alih oleh syarikat private atau swasta untuk mengadakan berbagai macam bisnes mereka, dan kebanyakan merupakan institusi pendidikan. Ini dia yang saya katakan tadi, Gulimat Malay School. Kalau kita lihat bangunannya masih sama lagi. Boleh katakan rata-rata zaman dahulu tahun 60-an. Ini Gulimat Integrated Primary School, di mana tempat kakak saya bersekolah. Bangunannya masih ada, cuma kalau kita lihat sudah pun mula dikepung-kepung sebagai petanda berkemungkinan sama ada bangunannya akan diambil alih ataupun akan dirobohkan. Ini semua hanya tinggal satu kenangan yang indah, kenangan yang manis bagi kami. Video ni saya ambil daripada bangunan sekolah Gulimat Malay School. Beginilah bentuk bangunannya. Zaman dahulu anak-anak akan naik ke kelas tingkat 2, tingkat 3 melalui tangga ini. Kalau kita gambarkan ketika itu anak-anak akan beratur 2 by 2 sambil menaiki anak-anak tangga ini.
Alhamdulillah, kita sekarang ini berada di sebuah kawasan persekolahan, yang mana bangunan yang anda lihat di belakang saya ini merupakan bangunan sekolah satu masa dahulu, iaitu 60 tahun yang lalu. Merupakan sekolah saya mendapatkan pendidikan awal saya, iaitu daripada tahun 65 hinggalah tahun 70. Sekolah ini pada mulanya bernama Kalang Integrated Primary School yang terletak di kawasan Mountbatten, iaitu tidak jauh daripada tempat tinggal saya ketika itu, kerana saya membesar di kawasan yang bernama Old Kallang Airport. Jadi kompleks persekolahan ini pada masa itu, walaupun sekarang ini bangunannya telah diambil alih oleh syarikat-syarikat swasta, pada zaman atau pada 60 tahun yang dahulu, inilah merupakan sekolah saya iaitu Kalang Integrated Primary School. Dan di sinilah saya, abang saya Ustaz Abdul Aziz, adik saya Yatim Mustafa mendapatkan pendidikan awalnya, yang mana kalau masih saya ingat lagi, semasa saya darjah 1, darjah 2 kelas saya di tingkat bawah, darjah 3 dan ke-4 naik ke tingkat 2, dan semasa darjah 5 dan darjah 6 naik ke tingkat 3. So bangunannya masih kekal, tetapi sudah berubah dan sudah diambil alih oleh syarikat swasta. Ini bersebelahan dengannya adalah Kalang Chinese Government School, dan kawasan di hadapan sekolah ini yang sekarang ini ada satu bangunan besar, dulunya merupakan satu padang yang agak luas. Daripada sana padang ini sampailah ke sana. Jadi di padang inilah tempat segala kegiatan sekolah itu diadakan, dan juga selalunya pada masa rehat atau recess para pelajar akan bermain. Tapi sekarang ini sudah pun berubah. Pada gambar sisipan anda akan nampak bentuk asal sekolah dan juga padang tersebut. Meskipun rupa dan keadaan telah berubah, tak sama lagi seperti keadaan 60 tahun yang lalu. Bangunan sekolah Kalang Integrated Primary School masih kekal dan dikekalkan untuk dijadikan sebagai kenangan masa lalu. Antara guru-guru yang masih saya ingat satu ketika dahulu, atau pada ketika itu yang menjadi guru pada saya, pengetua sekolahnya Mrs. Spikerman, seorang wanita badan tinggi besar, sangat garang. Melihat mukanya saja kadang-kadang boleh terkencing waktu itu, apatah lagi kalau dipanggil untuk masuk ke pejabatnya, lagilah menggigil tubuh. Kemudian Cikgu Samad, guru bahasa Melayu saya,
Miss Tan, darjah 1, darjah 2. Itu form teacher saya. Kemudian Mr. Long, guru bahasa Inggeris saya. Kemudian Mr. Tan, guru form teacher saya semasa darjah 5 atau Primary 5 and Primary 6. Antara kawan-kawan yang sezaman dengan saya pula, walaupun ramai tapi tak semua saya masih ingat. Yang saya ingat adalah Rahmat. Beliau sampai sekarang lagi kalau bertemu kita masih get in touch, contact. Zakaria satu ketika juga saya pernah bertemu. Dan kemudian Khamis, hanya tinggal kenangan nama saja, orang yang tak pernah saya bertemu. Kemudian Elizabeth, di dua adik-beradik kembar yang juga satu kelas dengan saya. Itulah antara kenangan-kenangan pada zaman persekolahan saya. Bahagian ujung sebelah sini, inilah merupakan tuckshop ataupun tempat membeli makan minum anak-anak sekolah. Pada ketika itu, yang sekarang ini sudah pun dirubah, dan yang tempat tertutup ini merupakan shelter bagi mereka yang ada kenderaan walaupun tak banyak ketika itu. Mereka akan turunkan anak-anak mereka di bangunan tertutup ini yang ketika itu dia merupakan tempat yang terbuka. Itulah kenangan yang mana masa dahulu setiap kali waktu rehat, saya tak seperti macam anak-anak yang lain yang berkemampuan untuk membeli makan dan minum. Cuma saya hanya berlalu tengok sajalah makanan dan juga minuman yang disediakan ketika. Dan antara rutin saya setiap hari, daripada blok rumah saya ini saya akan berjalan. Antara tempat-tempat yang akan saya pergi di depan saya ini adalah pasar, kedai-kedai runcit di depan ini yang masih sekarang ini masih ada, walaupun pasarnya masih ada, telah berubah, tapi tempat asalnya masih kekal untuk dijadikan sebagai kenangan. Dan kalau kita lihat bangunan ini, inilah bangunan yang selalu, boleh katakan hampir setiap hari saya akan datang ke kawasan ini atau tempat ini, iaitu ketika pasar, di mana almarhumah ibu minta saya untuk membeli barang-barang keperluan. Di sinilah tempatnya, masih ada lagi, bloknya masih ada lagi. Saya akan jalan ke sini melewati blok 23 sampailah di sini. Anda nampak di depan ini ada satu klinik, itu Chung Klinik. Klinik itu juga merupakan sebuah klinik antik yang telah wujud lebih kurang 60 tahun yang lalu. Masih ada lagi. Saya ingat sepanjang hidup di sini, mungkin hanya sekali sajalah saya dibawa untuk mendapatkan rawatan di klinik ini kerana terlalu mahal ketika itu. Selalunya kedai Singse inilah yang menjadi tempat persinggahan untuk mendapatkan ubat-ubat bila mana sakit. Dan kawasan ini dulu semua dipenuhi dengan kedai-kedai, gerai-gerai, penjual sayur, penjual ikan dan berbagai macam lagi. Okay. Ini dia
So pasar ini merupakan antara tempat-tempat yang selalu saya datangi pada masa itu, yang sekarang ini sudah pun berlalu berbagai macam perubahan. So, seperti mana yang dikatakan tadi, sini semua dulu penuh dengan gerai-gerai jual sayur, jual ikan, gerai-gerai lama lah, semua penuh. Semuanya penuh sampai sini, depan-depan semua penuh dengan gerai-gerai atau kedai-kedai menjual aneka keperluan kita. Kemudian di hadapan ini bangunan 7 tingkat yang saya katakan tadi, yang hampir sama macam itu blok 25. Bentuknya sama, rupanya sama, dan tapi ini juga tak lama akan dirobohkan. So kawasan yang berbumbung ni, kawasan jalan berbumbung ini, shelter ni dulu merupakan kawasan yang dipenuhi oleh para penjaja menjual makanan. Beraneka macam makanan daripada hujung sana sampailah hujung situ. Penuh dengan gerai-gerai beraneka bangsa. Ada kebanyakannya adalah gerai-gerai makanan Cina. Ada juga 1-2 gerai India, mama mi goreng, mama kambing sop. Ada juga beberapa gerai Melayu yang menjual sate, dan paginya menjual nasi lemak. Di sederet kawasan berbumbung yang kita lihat hari ini. Okey, satu yang masih ingat segar di dalam ingatan saya, dekat simpang ini ada sebuah gerai India menjual sup kambing. Di sinilah saya pernah menjadi pembantu gerai. Dan berapa kali dimarah, berapa kali kata tak payah datang lagi, turil last, besok tamu mari lagi. Saya datang juga. Ketika itu umur lebih kurang 8 atau 9 tahun lah. Betul dekat Sempang Jalan 3 ni, ada satu gerai menjual sup kambing. Kemudian awal tahun 70, segala gerai-gerai yang berada di sini semuanya dipindahkan ke sebuah kompleks hawker center yang lebih moden, yang ada sampai hari ini di ujung sana tu, tak jauh daripada sini, tak jauh daripada sini. Di mana blok 1 ini berada, di atas tapak blok ini merupakan sebuah basketball court, tempat bermain bola keranjang. Di sini juga merupakan tempat kami, saya dan kawan-kawan saya bermain, main baskal, main lari-lari di kawasan ini. Kemudian di tapak ini, lepas pas ni, tapak ini ada satu blok. Ada satu blok, iaitu blok 15. Okay? Blok 15. Apa yang ada pada blok 15 ini? Blok 15 ini memberi satu kenangan bagi saya, kerana di hujung blok ini, hujung sebelah situ tu, kan semua dah tak ada dah, bangunan ni pun dah tak ada, terletak sebuah kedai kopi. So kedai kopi inilah tempat saya selalu, boleh katakan hampir setiap hari, kita akan bergila-gila antara saya, adik saya, abang saya, akan diminta oleh ibu saya untuk membelikan dia kopi O. Jadi kita akan bawa ini satu gayung tu ataupun satu teko untuk kita isi kopi tu, dan harga kopi ketika itu atau setengah
Teko masa tu hanya berharga 5 sen. Kerana almarhumah ibu saya seorang yang penggemar minum kopi, bahkan sampai satu tahap kalau dia tak minum kopi dia akan jadi lemah. Okey, jangan tanya kenapa lah. Okey. So begitulah jejak sejarah di tempat ini. Ada satu tempat kenangan yang ingin saya tunjukkan, iaitu bus stop atau stesen bas. Walaupun rupanya telah berubah, tapi tempatnya masih sama. Okay. Di bus stop inilah saya setelah bertukar sekolah ke sekolah menengah, saya akan mengambil bas daripada sini. Daripada bus stop ini dulu taklah seindah ini. Ada lumbung berteduh. Dulu alat-alat kalau yang dinamakan bus stop hanya bumbung seperti ini saja. Taklah luas macam ni pun. Tak ada kerusi, tak ada apa. Jadi saya nak tunjukkan bas yang mana yang saya ambil. Saya akan menaiki lot bas 158 untuk menuju ke sekolah saya di daerah MacPherson Road atau di sekolah MacPherson Secondary School. Bus stopnya tampaknya sama, tapi keadaannya telah berubah. Dan bas 158 yang saya biasa naik untuk ke sekolah dahulu sudah pun tak lagi berjalan ikut jalur ini. Saya ingat ini dulu keluarga saya bukanlah keluarga senang. Ibu saya merupakan seorang ibu tunggal. Dari sekolah saya terletak 5 km daripada sini. Ibu akan memberi saya 20 sen satu hari. 10 sen untuk naik bas pergi dan 10 sen untuk naik bas balik. Dan duit makan tak ada. Jadi setiap kali pergi sekolah saya akan naik bas. Tinggal 10 sen yang lagi itu selalu saya gunakan untuk beli makan atau minum. Dan kemudian saya akan berjalan kaki pulang daripada MacPherson sampailah kembali ke rumah di daerah ini. Mula daripada rumah saya, iaitu di Old Kallang Airport, saya akan menaiki bas 158 dan turun di salah satu stesen bas di sini. Saya pun dah tak ingat exactly di mana stesen bas dahulu berada. Saya lihat daripada saya rasa tadi ada ternampak servis bas nombor 158. Itu nombor bas yang sama yang saya naik kira kurang 60 tahun yang lalu. Ada lagi 158.
Sekarang ini kita berada di hadapan satu tapak sekolah sebenarnya dahulunya, iaitu Macpherson Secondary School. Di sekolah Macpherson Secondary School sudah pun dipindahkan, dan bangunan ini sekarang ini digunakan oleh satu syarikat. Di sini tempat saya bersekolah satu masa dahulu. Ini sekolahnya dah berubah seperti ini. Bangunannya telah dibaik pulih dan telah diambil alih oleh syarikat ini. Antara kenangan yang tidak dapat saya lupakan semasa bersekolah menengah di Macpherson Secondary School, yang mana saya hanya sempat bersekolah selama 2 tahun sahaja, dan iaitu pada tahun 1971 hingga 1972, dan pada pertengahan tahun 1972 saya akhirnya berhenti daripada sekolah menengah saya. Hidup kemiskinan adalah antara sebab saya hilang minat untuk belajar. Memang semenjak sekolah rendah lagi, saya dan adik-beradik saya yang bersekolah di Kallang Integrated Primary School sering dipanggil ke principal office kerana tidak berkemampuan atau kerana masalah tidak berkemampuan untuk membayar yuran sekolah, walaupun ketika itu yuran sekolah sekadar $1.50 saja. Setelah berpindah ke sekolah menengah pula, masalah tidak mampu masih terus menghantui hidup saya. Terpaksa hampir setiap hari berjalan kaki sejauh 5 km daripada rumah ke sekolah. Akibatnya, setelah berada di menengah 2 pada awal tahun 1972, saya tidak pergi ke sekolah selama 3 bulan. Hari-hari saya akan menyorok atau bersembunyi di bawah katil kerana tidak mahu diketahui oleh Umi. Pastilah akan kena bantai dengan batang penyampu kalau ketahuan olehnya. Selama 3 bulan tersebut, saya berpeluang mencari pendapatan dengan menjual surat khabar Cina pada hujung minggu. Pada satu ketika, semasa saya sedang menjual surat khabar di persimpangan Nickel Highway dan Mountbatten Road, siapa yang pernah tinggal di daerah situ tahulah tempat yang saya sebutkan. Tiba-tiba ada sebuah kereta Mercedes putih berhenti di simpang tersebut. Dan seperti biasa, bila ada kenderaan yang berhenti, saya akan segera mendekati kenderaan tersebut sambil menyorak, "Maapi upuk, maapi upuk." Maksudnya nak beli surat khabar tak? Alangkah terperanjatnya saya bila terlihat pemandu Mercedes tersebut adalah form teacher saya, Miss Hu Beng Yang. Nama yang tidak dapat dilupakan oleh saya sampailah ke hari. Guru saya itu terperanjat bila melihat saya yang menjual surat khabar Cina. Kerana tidak dapat tunggu lama di sempang tersebut, itu sempang lampu trafik. Bila mana lampu bertukar menjadi hijau, dia terpaksa memandu pergi. Selang lebih kurang 3 hari setelah peristiwa tersebut, pada suatu malam, lebih kurang jam 7 atau jam 8 malam, pintu rumah saya diketuk. Umi selalunya pada waktu malam akan berada di rumah. Salah seorang daripada keluarga saya membuka pintu, lalu tercegat 2 manusia, yang seorang wanita dan yang seorang lagi lelaki, mohon mau masuk untuk bertemu dengan Umi. Pada ketika itu saya pun kebetulan keluar daripada bilik dan tertiba muka menjadi pucat macam nampak hantu bila melihat kedua orang tersebut. Mereka memperkenalkan diri kepada Umi dan sudah tentu saya sangat kenal kedua manusia tersebut hinggalah ke hari ini, iaitu yang wanita adalah guru form teacher saya, Miss Hu Beng Yang, dan yang lelakinya pula adalah Mr. Siva Nathan, assistant principal sekolah saya.
Semenjak itulah rahsia ponteng sekolah saya pun terdedah. Setelah ditanya kenapa saya tidak hadir ke sekolah selama 3 bulan, barulah dengan nada ketakutan, dengan nada seram sejuk, saya terpaksa terus terang antara masalah kerana tidak mampu untuk membayar yuran sekolah yang ketika itu, yuran sekolah menengah adalah $3.50 sebulan. Pada mulanya Umi sangat marah dan malu setelah diberitahu yang saya sudah 3 bulan tidak ke sekolah. Tapi setelah itu Umi menangis di hadapan kedua insan tersebut, menjelaskan memang keluarga kami adalah keluarga yang tidak mampu. Dengan nada memujuk, kedua guru dan asisten prinsipal saya, Mr. Siva, tetap memujuk agar saya hadir ke sekolah dan mereka janji akan membantu saya. Setelah mereka beredar, apa lagi, Umi berubah menjadi samurai perempuan. Namun setelah dipukul Umi sekali lagi menangis mengenangkan nasib kami. Pada hari berikut, saya pergi sekolah. Form teacher saya iaitu Miss Hu Benggang memberikan layanan yang penuh kasih sayang dan memberikan kata-kata semangat agar saya dapat terus belajar bersungguh-sungguh. Namun, akibat tekanan-tekanan masalah hidup, walaupun saya berusaha, tapi akhirnya saya terpaksa mengalah. Saya memutuskan tidak lagi mahu meneruskan persekolahan. Saya memberitahu hasrat saya mahu berhenti sekolah pada Umi dan mahu bekerja saja bagi membantu ekonomi keluarga. Umi pun ketika itu tiada pilihan lain selain daripada terpaksa mengiyakan permintaan saya.